Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-39. Okey, di dalam video ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya di YouTube ni. Jangan lupa belajar dari seorang YouTuber satu hari satu langkah. Okey, kita teruskan kepada topik aku pada kali ini. Okey, topik aku pada kali ini lah berkaitan fasa ke-39 iaitu membina empayar konten ataupun kandungan. Okey, dalam topik ini aku akan kongsikan kepada kamu 3 perkara pertama yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu pelajari. Okey, kita teruskan. Okey, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Okey, perkara pertama ialah sebelum tu aku nak huraikan sedikit secara ringkas apa yang dikatakan sebagai membina empayar konten ataupun kandungan ini. Okey. Membina empayar konten ataupun kandungan bermaksud kamu mengembangkan jenama daripada satu platform atau satu channel kepada beberapa aset kandungan ataupun konten yang saling menyokong. Fokusnya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak konten tetapi membina sistem yang boleh berkembang. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama iaitu banyak channel. Okey, di mana di dalam topik pertama ini kamu boleh membina beberapa channel dengan tujuan yang berbeza. Contohnya, channel utama untuk jenama peribadi dan channel tambahan untuk topik-topik tertentu. Okey, itu yang boleh kamu lakukan kalau kamu ingin membina banyak channel. Okey, kedua ialah kamu boleh menggunakan semula konten secara strategik. Maksudnya macam ni, okey, di mana kamu boleh ubah menjadi video panjang, short video, TikTok, Reels ataupun posting. Jadi mana contoh kamu merakam satu video panjang kan, jadi kamu buat pendek-pendek. Jadikan dalam bentuk Reel, short video ataupun posting. Macam tu. Okey, yang ketiga, kamu jangan buka terlalu banyak channel terlalu awal dulu. Okey, pastikan channel utama kamu mempunyai sistem dan konten yang stabil sebelum berkembang. Itu yang perlu kamu lakukan dulu. Okey, pastikan channel pertama kamu tu kukuh dulu. Okey, maksudnya di sinilah dah banyak video, dah banyak kamu punya penonton, okey, dah banyak kamu punya subscriber macam tu. Pastikan channel utama kamu dah benar-benar banyak memberi manfaat kepada penonton kamu, terutamanya mereka dalam niche kamu. Barulah kamu boleh membuka channel-channel yang baru. Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang kedua. Okey, iaitu kamu boleh membuat pelbagai niche. Okey, di mana di bawah tajuk pelbagai niche ni kamu boleh mengembangkan niche yang berkaitan. Okey, jadi maksudnya ni contohnya daripada content creation kepada TikTok, kepada YouTube, lepas tu kepada personal branding. Jadi maksudnya di sini walaupun kamu membuka pelbagai niche, pastikan niche itu niche yang saling berkaitan. Kalau bolehlah usahakan niche yang berkaitan. Di mana kalau kamu melakukan perkara ini adalah untuk memudahkan kamu sentiasa membuat kandungan ataupun konten yang sentiasa berkaitan, di mana di sini akan dapat membantu penonton kamu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Boleh macam tu. Okey. Cuma macam di sini lah kamu kembangkan niche tu kepada platform yang contohnya kamu boleh buka di TikTok, di YouTube sendiri, ataupun kamu boleh menjadikan ia sebagai kamu punya personal branding. Okey, lepas tu kita pergi kepada perkara yang kedua di bawah pelbagai niche ni. Kamu boleh melakukan ujian niche berdasarkan permintaan audiens kamu. Jadi apa yang kamu perlu lakukan di sini, kamu boleh menggunakan data tontonan, komen dan engagement untuk melihat topik yang mendapat sambutan daripada penonton kamu, terutamanya mereka dalam kamu punya niche ataupun kategori. Okey, lepas tu perkara ketiga, kamu boleh mengekalkan identiti jenama kamu. Okey, walaupun kamu mempunyai beberapa niche, tetapi kamu kena pastikan setiap konten masih mempunyai nilai dan identiti yang jelas dalam kamu punya konten di masa akan datang. Macam tu. Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang ketiga pula. Itu berkaitan dengan pasukan pengurusan di bawah membina empayar konten ni. Okey. Di mana dalam topik pasukan pengurusan ni, kamu boleh melakukan pembahagian tugas mengikut kepakaran mereka masing-masing. Contohnya, penulis skrip, mereka bertugas untuk menulis skrip saja. Edit video, mereka bahagian untuk editor video saja. Dan bahagian pengurusan media, mereka bertanggungjawab untuk mengurus media sosial, dan bahagian penyelidik, mereka melakukan penyelidikan. Macam tu. Yang kedua, kamu boleh
membina sistem kerja yang lebih jelas dengan cara kamu menggunakan jadual, SOP dan proses semikian supaya semua ahli tahu tanggungjawab mereka masing-masing. Okey, dan ketiga ialah kamu boleh di bawah tajuk membina empire konten ni, kamu boleh memimpin ataupun kamu boleh membuat seorang pemimpin yang lebih fokus kepada strategi. Contohnya lah apabila pasukan kamu mengurus kerja operasi, pemilik jenama boleh memberi lebih perhatian kepada visi, idea, pertumbuhan dan hala tuju empire konten tersebut. Contohnya, kalau kamu sudah mempunyai ahli jatuh angkasa kamu sendiri, pekerja kamu sendiri, jadi kamu sebagai pemilik channel tu, kamu mudah untuk mencari visi, menentukan visi channel kamu di masa akan datang. Okey, macam tu. Itulah yang dikatakan sebagai kita membina empire konten ataupun kandungan, di mana apabila perkara ini berlaku akan menjadikan channel kamu menjadi sebuah channel yang memang akan memberi sebuah kesan yang besar kepada bukan saja penonton dalam niche kamu, malahan penonton yang berada di niche yang berlainan. Jadi inilah yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat dekat YouTube ini, bukan saja kepada diri kamu sendiri, terutamanya kepada penonton-penonton kamu. Okey, macam mana? Kalau kamu rasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat dekat YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe dan kamu share. Biar ramai lagi mereka yang ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dekat YouTube ini dapat manfaat daripada video aku ini. Jangan lupa belajar jadi seorang YouTuber satu hari satu langkah. Kalau kamu nak info yang lebih lanjut lagi, jangan lupa jumpa aku di video aku yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.